Impian ke Piala Asia sudah berkubur, tapi perlawanan dengan Vietnam di Hanoi malam ini cukup penting untuk bola sepak Malaysia. Sama ada mampu bangkit dengan mencipta kemenangan atau terus tenggelam, hanyut selepas kontroversi dan menjadi bahan jenaka selepas isu pemalsuan dokumen 7 pemain menyebabkan mereka digantung, kita dipotong mata dan gagal layak ke Arab Saudi. Lawan tetap lawan dan saya secara peribadi mengharapkan keputusan yang baik malam ini. Sekurang-kurangnya kita tidak kalah kerana Vietnam begitu dahaga untuk membalas dendam selepas kalah 0-4 pada 10 Jun lalu, walaupun berdepan pasukan yang kemudiannya keputusan itu dibatalkan. Ini adalah barisan pemain pilihan saya 3-4-3. Penjaga gol Shihan 3. Sini saya letak, kiri saya letak Daniel Ting. Tengah, back tengah saya letak Dominic Tan. 3 yang kanan adalah Matt Davis. 2 di tengah, Noah Liner, yang kerap mendapat kepercayaan Coach Peter dengan Enric. Sini saya letak sebelah kanan, wingback kanan saya letak Cools. Dan sini saya letak Stuart Wilkins. Kerana dalam perlawanan sebelum ni pun Stuart Wilkins kerap digunakan sebagai back sayap untuk membantu pasukan, sama ada bertahan atau menyerang. Dan 3 di depan, kiri Faisal Halim, kanan antara Safawi atau Ramadan, tapi saya letak Ramadan Saifullah, dan penyerang adalah Safawi. Penyerang menjadi persoalan kerana kita tak ada penyerang, pure penyerang. Kemungkinan Paulo Josu akan dimasukkan pada babak kedua kerana dia dah 37 tahun, so tidak mampu bermain 90 minit. So kalau Josu masuk, kemungkinan Safawi akan bermain di sebelah kanan. So 3-4-3 dengan harapan sekurang-kurangnya satu mata dan Malaysia tidak tewas malam ini. Assalamualaikum.